Baik, Sungai Rosa balik pulau. Kampung Sungai Rosa balik pulau. Okey. Dah nak main tu pot kopi baru dekat balik pulau. Mana dah? Jap. Ya. Wah, tuan rumah ke wah? Tuan rumah? Ya, tuan rumah. Okey guys, hai. Okey guys, bertemu kita kembali untuk edisi video kita pada kali ini. Dan kali ini seperti yang aku katakan pada awal tadi, kita nak bawa apa semua ke pot baru di Sungai Rosa. Tak lain tak bukan, ini dia Waris Rumah Kopi. Apa yang best kat sini, yang kena tengok video ini sampai habis. Sebab apa? Bukan sekadar kopi dia saja, tapi menu makanan dia sungguh mengasyikkan dan juga sempoi. Hampa tengok video ni, cerita banyak tak guna. Layan! Baik, ini dia antara order kami pada hari ini. Kami bawakan kepada hampa semua. Ini dia kek carrot. Dan aku tidak kesorangan pada hari ini. Aku juga ada bersama dengan Cik Din. Kita ada Penghulu Farouk. Dan juga penyelaras kadun Abang Bob kita yang bersama-sama ada dekat sini. Jadi aku tak nak buang masa. Ini dia. Kita try the first lasana. Hangat-hangat. Memang menangkap. Hampa memang kena my try. Dan macam-macam lagi menu ada dekat sini yang aku rasa memang kena dengan teka hampa. Jadi memang sesuai lah. Dan yang pastinya yang kita nantikan ini dia kopi. Untuk kali ini kami ambil berlainan sikit lah. Orang kata bagi semua rasa seorang sikit. Dan juga nama pun kedai kopi. Pasti kopi memikau untuk anda rasai. Kacau apa pula untuk ni. Pakai straw ni dia lembut. Pakai lingkup straw tu nampak kaya. Minum. Oh, pasal aku mana? Oh, sedap. Memang sedap. Buat baik. Takut mata biru je kat mungkin tidak. Baik, untuk anda semua anda nak minum dekat sini pun boleh, ataupun anda nak bungkus take away pun boleh, tak ada masalah. Dan sambil-sambil tu saya belanja sikit ni dah. Handmade daripada pembuatan barista daripada Waris Rumah Kopi untuk semua. Kepada semua pelanggan-pelanggan, jangan risau kerana ruangan di Waris Rumah Kopi ni agak luas. Anda boleh duduk di dalam dan juga di luar yang telah pun disediakan tempat anda minum. Ini suasana yang saya ambil pada ketika waktu petang. Anda boleh datang sini pada waktu malam, boleh dapat vibe yang istimewa. Itu saja sebisan video kita pada kali ini. Terima kasih kerana support. Bye-bye. See ya.